Hari ni saya awak Cik rasa nak makan pizza tarik-tarik gitu guna roti wrap je mudah. Ya Allah letihnya hari ni, cara nak buat dia senang je, mari Cik ajar. Mula-mula awak kisar dulu daging bubur bawang putih bubur kakah-kakah ni, nanti Cik tulislah kalau Cik rajin. Kalau Cik tak rajin awak maklum sajalah deh. Lepas tu kan awak blend sampai dia halus. Cik sajalah nak tunjuk Cik ada blender baru. Comel blender Cik ni saya awak. Back kepada resepi, kita panah koli bubur olive oil, goreng bawang Holland. Kalau nak kecek pun gagak habis pun gagak pula Cik. Lepas tu kat bubur daging awak kisar saat ni, awak masak sampai dia berair-air. Lepas tu masuk ke lada benggala ataupun capsicum, kacang-kacang sampai rata. Ngelah kali bubur yogurt 3 sudu. Kacang-kacang lepas tu kat sudu. Hari ni baru Ramadan kedua, Cik rasa tak cekak dah. Cik rasa sebab Cik minum. Sebab Cik tak minum air kopi malah. Kononnya nak cut sugar lah. Kononnya sekali lemau sungguh. Cik hari ni nak kecek pun tak segar. Ibarat kata KB Brewster Cafe duk memanggil-manggil Cik suruh beli kopi latte butterscotch. Masya Allah sedapnya saya awak Okay, back to pizza kita saat ni. Sudah pada awak wrap 3 segi macam tu. Awak bubur lah dalam tray bulat macam ni. Lepas tu awak sapu pula dengan yogurt. Lepas tu tabur dengan mozzarella cheese. Kalau lebih cheese banyak, bubur lah banyak. Tabur pula mix herb. Lepas tu awak bakar dalam oven awak. Lepas tu sudah dah lah saya awak memang sedap bubur cheese banyak. Ya Allah berjebak molek makan cheese.